Hello guys, welcome back to my channel. So as a title aku nak buat Pinduoduo haul. Yang ni aku tak tahu lah haul yang keberapa dah. Banyak kau membeli dekat sini. Murah. Sorry lah shoot malam-malam. Kalau siang-siang memang tak dapat lah. Nak duduk santai macam ni. Anak saya mengganggu. Dia balut plastik macam ni. Kadang-kadang warna hijau. Kadang-kadang warna biru. Macam gitulah. Pinduoduo ni dia murah sebab dia akan combinekan barang kita and hantar sekali. Macam ni. Aku order banyak-banyak dia hantar sekali macam ni. Sekali shipping. Okey. Wah. 1, 2, 3, 4, 5 barang. Semua ni kedai berbeza aku beli. First item. Oi, koyak-koyak dah. Aku beli. Wah, kau tengok anak aku. Dia memang tak boleh tengok aku duduk dekat bilik ni. Dia akan stres. Magic water bowl. Wow, banyak je dia bagi pen. Lately ni memang aku beli benda ni je kat anak aku. Aku ada beli kat Shopee banyak. Lepas tu aku beli dekat Eco Shop pun ada. Aku lately ni memang aku beli buku ni je. Sebab buku ni satu letak kat rumah. Satu letak dalam kereta untuk harus main kat luar. Satu untuk bawa pergi mana-mana. So memang banyak lah. Yang ni aku order kat Pinduoduo. Sebab Pinduoduo ni dia murah tau. Dia jual satu set ni baru berapa ringgit. RM5 macam tu kot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak. Macam ni kan. Yang ni Ros dah ada dah ni. Ada yang Ros dah ada. Ada yang Ros belum ada. Nanti kalau abang-abang dia mai ke apa kan. Boleh ada share dengan abang-abang. Ni pensel dia. Is it pencil? Hampa isi je ayak dalam ni. Lepas tu colour lah buku dia ni. Dia buku dia macam ni. Colour kat sini nanti dia akan keluar. Dia punya gambar tu semua. Yang ni dekat Shopee pun ada. Kalau hampa nak beli kat Shopee, aku letak dekat sini. Memang aku dah beli dah kat Shopee. Aku repeat lagi dekat Pinduoduo ni. Sebab Pinduoduo ni lama nak sampai. Anak aku dia tak sabar lah. Ada satu tak cukup. Aku belilah kat Shopee hari tu. So next item. Baju. Sebab sekarang Ros suka pakai t-shirt. Aku beli t-shirt kat dia. Sebab Ros tak ada t-shirt lah guys. Tak ada t-shirt tangan panjang. Mostly dia punya baju semua seksi tapi tangan pendek. Tada! So cute. Weh, kain dia lembut lah. Kain dia sesuai untuk cuaca sejuk. Tengoklah corak dia. So cute. So cute. Ni sumpah comel. Dia tak printed yang pelik ke pun tak. Comel. Aku tak ingat lah aku ambil size. Lepas 90. Dua-dua aku ambil size 90. 80 Ros boleh pakai. 90 boleh. 100 tak boleh. 100 besar. Yang ni satu lagi aku boleh warna kuning and pink. So cute. Ini kan nak pergi Cameron ke apa kan. Buat pakai baju kat dalam. Comel. Kain ni lembut. Kan dia macam ni. So cute. Comel ke kali dia. Nanti kalau Ros dah nak masuk sekolah ke apa, aku akan beli baju macam ni banyak. Senang lah dia pakai dengan pants ke, dengan short pants ke, sangat-sangat comel. Next parcel. Ni apa yang saya beli? Aku dah tak ingat dah weh. Ui, ya Allah, tengoklah kotak punya besar. Yang ni satu je. Satu berapa sen ni aku beli. Aku tak ingat ni. Aku beli penapis. Penapis herbal. Sebab aku kan selalu masak kari kan benda kan. Nak tapis herbal dia susah. Kecil. Jaring dia very small. So dia kalau nak tapis benda-benda kecil. Tak ada dia. Terkeluar aja jatuh kan. Next. Ini aku repeat order je. Aku dah beli hari tu tapi besar dengan Ros. Terlalu besar. So aku bagi yang tu dekat anak menakan aku. Beli lain lah untuk Ros. Yang ni size 90. I think size 90 ni okey. 90 okey. Baru size Ros. Dia sekali dengan ni guys. Kau ikatlah dekat selak ni macam ni. Selak zaman-zaman lah ni. Aku pun ada satu macam ni. Aku dah beli untuk aku. Jadi boleh matching lah dengan Ros. Macam ni. So cute. Last dah. Last item. Ini barang Ros lah ni. Tapi dah sikitnya aku rasa aku beli banyak. Aku tak sampai semua. Tada! iPad Ros. Ros sangat-sangat suka benda ni. Ros dah ada satu kat rumah. Yang ni aku beli untuk kat luar. Kat luar pun dia suka lukis-lukis. Setiap hari dia tak pernah tak main benda ni. Setiap hari dia akan main benda ni. Betapa sukanya dia dengan benda ni. Yang ni aku ambil saiz paling besar. Yes, paling besar. Dia ada pensel dekat sini. Ini kalau dia tengok Messi dia suka. Dia tak nak.
Ya susah sangat mesej dia nak keluar ni. Tak nak bagi keluar kan? Oh, tolak sini. Ya Allah, belalah. So, boleh lukis-lukis. Kalau anda suka melukis, menconteng, kau beli yang ni. Sebab dia tak boleh conteng dinding, dia conteng ni je. Tidak, dinding semua bercorak. Sekarang harus di fasa suka menconteng, suka melukis. Suka suruh orang lukis. Aku tak larat mak dia nak melukis. Kau tahu tak? So, I think itu je lah barang-barang yang aku beli dekat Pinduoduo. Macam biasa, kalau hampa nak beli, boleh tekan dekat description box. Kalau tak ada Pinduoduo, nak beli dekat Shopee, boleh aku letak kat sini. Barang yang sama je. Cuma harga dia berbeza sedikit lah. Macam tu. Okay? So, that's all. See you guys in my next video. Bye-bye. Love you.